Kubur ni benda ada. Kita ingat pun dia ada, tak beringat pun dia ada. Jadi lebih baik kita beringat. Kerana dalam kubur tu kita tak mati sepenuh. Tubuh kita mati, roh kita hidup. Situlah tempat manusia terima kesan daripada hidup dunia. Terima kesan hidup dunia lah ni. Kita turut Tuhan ke tak turut Tuhan kat dunia ni, kesan dia terang dalam kubur. Tak turut Tuhan dalam kubur, kita berdepan dengan azab kubur. Turut Tuhan atas muka dunia, kita berdepan dengan nikmat kubur. Nak boleh ke lagu ni Quran jangan tinggal, tak boleh tinggal. Tinggal Quran habis lah. Tinggal Quran, baca khabar, baca buku cerita, tengok filem, tengok bola, bola, kontrak kereta, kontrak gap, jadi habis kita tu. Jadi musim kita betul-betul bos catat mati masuk kubur. Jadi boleh yang Quran ni perlu dibaca. Sebab itulah saya sebut tadi, belum daripada mari puasa ni 14 tahun 15 tahun dulu turun dah Quran. Belum pada Tuhan Allah Ta'ala panggil Nabi naik semayang, naik terima semayang langit, malaikat Isra Mi'raj, turun dah Quran.